Okey, Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Hari ini kami My Manja TV akan pergi ke satu masjid. Akan pergi Masjid Ar-Raudah, Perkampungan Tersusun Batu Tujuh Lekir bersama dengan kru-kru semua. Okey, tu dia Masjid Ar-Raudah. Let's go. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat Masjid Ar-Raudah, Batu Tujuh Lekir, dan kita nak pergi jumpa dengan jawatankuasa masjid di sini. Okay, pergi. Masjid ni mula dibina pada tahun 2012 dan siap sepenuhnya pada 2015. Kos pembinaan lebih kurang 3 juta ringgit dan kawasan masjid ni luas gila, dalam 5 ekar macam tu. Antara yang paling luas kat kawasan ni. Masjid ni boleh muat dalam 1000 orang jemaah tau. Satu saf je boleh masuk lebih kurang 60 orang. Kalau malam Jumaat memang meriah. Orang ramai. Lepas tu kadang-kadang ada makan-makan sekali. Memang hidup suasana dia. Yang menarik pasal masjid ni, dia ada konsep 3M. Pertama, menara. Reka bentuk dia ala-ala Menara Madinah. Kubah masjid ni pun berkonsepkan Nusantara. Kedua, mimbar. Diinspirasikan daripada seni Nusantara. Dan yang ketiga, mihrab. Ukiran dia ni hasil tangan pembuat lokal. Memang cantik dan detail. Jadi, dia ada identiti tersendiri, tak terlalu moden tapi masih nampak unik dan klasik. Selain itu, masjid ni juga ada servis doktor pakar. Dibuka setiap hari Rabu jam 5.30 petang hingga 6.30 petang. Ini bilik tempat konsultasi dia lah. Servis ni dah berjalan hampir 10 tahun. Memang membantu komuniti sekitar. Kat sini juga ada kelas silat gayung. Kelas ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 petang sampai 7 petang. Charge dia RM20 je seorang. Dan yang best, semua peringkat umur boleh join. Masjid ni bukan sekadar sahaja ada satu tempat ataupun gelanggang silat tau. Dalam masa yang sama juga, diorang ada menyediakan tempat untuk melakukan ibadah korban. Jom kita bawa. Let's go. Okay, kalau kita lihat di bawah pokok-pokok rendang ini, ini adalah tempat-tempat ibadah korban setiap kali perayaan haji. Okay. Dekat dalam ni pun lengkap. Ada ruang khas muslimah, selesa untuk semua jemaah. Bila masuk bulan puasa, memang banyak aktiviti dibuat macam solat tarawih, tazkirah dan macam-macam lagi. Guys, jom. Kita nak bawa korang naik menara. Menara apa panggil ni? Menara masjid lah. Menara masjid. Alright. Let's go. Kita tengok apa yang ada. Sampai ada tu je bang. InsyaAllah. Bila kita diberi peluang untuk naik, kita dapat naik dan kita lihat sendirilah apa yang ada. Okay, bye-bye semua. Okey, itu dia Masjid Ar-Raudah. So, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji . Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Alright, ini selaku pengerusi Masjid Ar-Raudah dan kita juga bersama dengan Barisan Jawatankuasa. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Tuan Imam. Alright. Okay, insyaAllah kita akan jumpa 30 hari bulan. InsyaAllah. Baik. Terima kasih semua. So, korang boleh datang Masjid Ar-Raudah selepas ni, okey? InsyaAllah. Bye-bye semua. Secara keseluruhan, Masjid Ar-Raudah ni bukan je cantik dari segi seni bina, tapi juga aktif dengan aktiviti masyarakat. Memang sesuai jadi pusat komuniti untuk penduduk Lekir yang sekarang ni pun dah ada 7 taman perumahan. Kalau korang lalu kawasan Lekir, jangan lupa singgah sini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!